apakah skill yang paling penting seorang kontraktor kena ada lah? Alright, saya Datuk Aziz, coach kontraktor anda. Hari ni kita nak cerita pasal satu skill atau kemahiran atau ilmu yang seorang kontraktor tu paling penting dia kena ada. Yang akan menyebabkan dia boleh untung atau rugi, maju atau terlingkup bisnes kontraktor dia. Skill apa tu? Skill buat estimate untuk apa jenis projek yang dibuat. Skill untuk buat estimate. Okay? So kalau anda kontraktor yang baru starting, maknanya kelas G1 lah kan, untuk buat kerja 50,000 ke bawah, skill ni kamu sendiri kena ada. Kamu tak boleh bergantung kepada orang lain. Kamu sendiri kena belajar macam mana nak buat estimate. Kan? Contohnya kamu nak buat pagar rumah orang. Contohnya kan. Kamu kena tahu estimate apa jenis barang-barang yang diperlukan untuk buat pagar tersebut. Okay? Besi berapa, harga pagar berapa, simen berapa banyak nak pakai, kan? Tiang berapa banyak nak pakai, jenis-jenis tiang, kan? Kamu kena tahu. Jangan sama sekali kamu bergantung kepada harga yang diberi oleh tukang-tukang kamu. Itu bahaya. Kan? Kamu tanya tukang ni berapa nak buat pagar ni? Lepas tu kamu mark up. Mampus kamu nanti. Kamu yang berdepan dengan tuan rumah tu, dia akan bayar kamu apa yang kamu persetujui. Lepas tu tiba-tiba tukang kamu main suka-suka naikkan harga, dalam kamu mampus. Itu kalau kamu kontraktor kecil. Tapi kalau kamu dah naik G2 dan G3 ke atas, kamu kenalah sama ada kamu upah satu orang quantity surveyor ataupun kamu dapatkan khidmat satu quantity surveyor yang freelancing ni. Ramai kat luar sana kan, yang boleh tolong kamu buat kira-kira sebelum kamu masuk projek, dan dia boleh tolong checkkan harga-harga barang semua tu kan. Dia boleh tolong buat. Kan? Jadi quantity survey ni penting, especially kalau kamu dah naik grade tinggi lah. Dan contohnya kamu dah G3, kamu buat projek 500,000 ke atas. G2 pun bawah 500,000 kan. Jadi bila bawah 500,000 tu penting kamu kena ada QS. Kalau tak nak bayar full time, bayar mahal, ambil khidmat seorang QS yang freelancing. Dia akan selamatkan syarikat kamu daripada rugi. Okay? Dapat manfaat, kongsi dengan kawan-kawan. Dan kalau perlu bimbingan lebih lanjut daripada saya, boleh kontak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.